Lampu solar macam ni mudah je untuk pasang. Panel solar ni korang kena letak dekat atas bumbung. Bagi dia terdedah dengan cahaya matahari lama. Baru dia boleh cas lampu solar tu dengan penuh. Lampu dia pula korang boleh gantung je mana-mana. Bawah bumbung garis kereta boleh. Tepi rumah boleh. Nak letak dalam rumah pun boleh. Dua komponen ni saja. Korang tak payah nak tarik wire macam lampu biasa. Sebab lampu ni lampu solar. Dia cas guna cahaya matahari saja. Waktu siang dia akan cas dengan automatik dekat panel bahagian sini. Waktu malam dia akan nyala dengan automatik. Dia akan nyala cerah macam ni dengan lama sebab yang model ni dia pakai bateri besar. Walaupun harga bajet, walaupun harga murah, tapi kualiti dia ni padu tau. Dia boleh nyala terang. Yang ni yang paling banyak saya repeat sebab harga dia murah. Saya dah letak dekat banyak tempat. Walaupun harga murah tapi kualiti dia ni padu. Yang model ni mudah untuk korang gantung mana-mana sebab dia ada bracket yang jenis fleksibel. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang nak pasang terus banyak biji, korang boleh check yang model ni. Harga murah jadi starting cost korang tak tinggi sangat. Saya dah pasang banyak biji, korang boleh check lampu ni dekat link video.